Seperti mana yang korang tahu, dekat Tikmil kita faham dia mampu untuk menyediakan kepada kita satu servis yang bagus daripada segi spread. So kalau korang tengok kat sini, spread yang disediakan untuk gold adalah sebanyak 24 ataupun 2.4 pips. Okay, yang mana kalau kita tengok dekat dalam chart, ia adalah satu spread yang sangat-sangat baiklah dengan current situation ataupun current market yang kita sedang hadapi pada waktu ini. Okey, apa yang sedang korang tengok kat sini, ini adalah saya tengah cuba untuk install ataupun running EA dekat dalam server Tikmil ni. Okey, so far tak ada masalah sebab dia punya penghasilan ataupun execution tu sangat-sangat smooth, and kita cuba biarkan this kind of EA running dahulu dekat dalam kita punya account Tikmil. Nanti kalau dah ada good performance, barulah kita akan share. Tapi kalau you guys yang mana tak ada account Tikmil lagi ataupun sukakan spread-spread yang rendah ataupun fast execution, no delay, no request ni, korang boleh cubalah account Tikmil. Supaya apa? Supaya korang dapat maksimumkan ataupun dapat satu experience yang baru dengan this kind of platform lah.